Orang perempuan ni yang paling berat ujian dia dengan suami lah. Sebab tu kalau dia lepas dengan suami, memang syurga dia. Sebab ada orang tanya, kenapa Ustaz? So, kenapa saya diuji dengan suami? Saya kalau Allah uji dengan lain, saya okey lah Ustaz. Saya boleh tahan. Betul ya? Saya boleh tahan tak? Saya pernah susah, saya boleh bertahan. Saya pernah kehilangan mak, kehilangan ayah, saya anak yatim, saya boleh bertahan ya. Saya diuji dengan tak makan, saya boleh bertahan. Orang maki saya, orang hina saya, boleh tahan. Dia tak tahan dia suami. Itulah maksudnya Allah tengok, okey, dia ni boleh tahan, dia ni boleh tahan, naik lagi. Allah nak angkat lagi tinggi. Mungkin dia duduk syurga, dia sebelah dengan syurga baginda Nabi, kekasih Allah nak angkat, tak nak. Akhir sekali tu, last sekali tu, apa dia last sekali ni, suami lah. Orang perempuan ni yang paling berat ujian dia dengan suami lah. Sebab tu kalau dia lepas dengan suami, memang syurga dia.